Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa sektor swasta dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan menilai penglibatan pekerja wanita di peringkat pengurusan tertinggi yang disifatkan masih terlalu kecil. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp berjaya menyelamatkan 4,872.36 kilogram lebihan makanan bernilai lebih RM53,000 menerusi kempen My Safe Food di beberapa bazar Ramadan di Negeri Sembilan tahun lepas. Rundingan peruntukan bagi Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijangka selesai dalam masa terdekat. Laporan penuh di saluran Demo 01 dan istroawani.com.